Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hisham Ibn Hamid aka Hisham Proton. Dia nak sambung untuk part 2 lah. Part 2 berkaitan dengan satu customer gaji bersih 1,007, campur advance 500, jadi 2,200. Dia nak beli X50. Okey, jadi saya pun tanyalah dekat customer ni. Okey, kalau ikut gaji, saya recommend kereta Proton Saga okey tak? Bulanan lebih kurang 500, 400 lebih, 600. Okey tak? Oh bang, saya tak suka Proton Saga bang. Sebab Proton Saga ni tak sesuai bang untuk saya. Lah, pening weh. Tiba-tiba saya rasa short tu. Lah, dia nak apa sebenarnya? Lepas tu saya cakap lah, kalau tak suka Saga, ambil lah Persona, bulanan lebih kurang 600, 700. Saya tak suka bang. Kalau saya nak beli kereta Proton, saya nak beli S50 je. Okey, saya pun tanya lagi soalan lain lagi lah. Okey, kalau contoh nak ambil S50, ada tak parents lah, maksudnya mak atau ayah, boleh tak jadi Grento? Dia cakap, kalau boleh saya nak buat loan bang, tak ada Grento. Dah jam. Saya pun dah jam dah sekarang ni. Tapi tak apalah, itu urusan dia. Saya cakap terus terang lah, kes ni kalau saya nak buat boleh, tapi kena ada Grento. Tapi kalau contoh tak ada Grento, memang sangat payah dan susah. Jadi kalau ada kawan-kawan ni kat luar sana nak beli kereta, first, tengok gaji kita layak ke tak layak. Nombor 2, adakah kita dah bersiap sedia untuk bayar setiap bulan. Nombor 3, adakah kita dah bersiap sedia untuk maintenance setiap bulan, mungkin 3 bulan sekali, bab tayar, bab itu, bab ini. Dan nombor 4, adakah kita dah standby, dah bersiap sedia dengan insurans dan road tax. Semoga info ini memberi manfaat kepada kawan-kawan saya kat luar sana. Anda boleh tanya saya, Hisham Proton. So jumpa lagi.